apakah kita perlu berwuduk sebelum solat? Siapa boleh jawab? Lagi? Cuci. Okey, selain itu ada tak? Tahu tak selain itu? Okey, Ustaz beritahu lah sebab apa kita perlu berwuduk sebelum solat. Sebab itu adalah salah satu syarat untuk sah solat. Itu sebabnya kita perlu berwuduk sebelum kita nak menunaikan solat. Okey, soalan yang kedua. Apakah yang berlaku apabila solat kita berwuduk? Apa wuduk? Okey, tak sah lagi. Dosa lagi. Batal. Okey, betul lah jawapan tu. Salah satunya ialah solat kita akan batal. Lepas tu solat kita tidak diterima oleh Allah. Macam-macam lah jawapan yang kita boleh terima lah. Okey, sebelum tu saya nak masuk kepada penerangan ni dulu. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk yang betul, Ustaz bagi tahu dulu lah apa objektif yang kamu kena sampai dalam tajuk ini. Okey, Ustaz tulis kat depan ni kan. Antara objektif yang pertama, kamu akan dapat tahu apa maksud. Okey, betul. Tengok dalam slide ni akan cerita lah pasal apa maksud dia. Okey, yang kedua, kamu akan dapat tahu 6 rukun untuk dengan betul. Kamu kena senaraikan ataupun kamu ingatlah apa dia rukun-rukun tu. Okey, yang tak lain sekali kamu akan dapat sekurang-kurangnya 3 perkara yang membatalkan wuduk. Sebenarnya banyak perkara yang membatalkan wuduk, tapi dalam slide ni saya tunjuk dalam 3 atau 4 lah perkara yang membatalkan wuduk. Okey, jelas tak? Okey, saya masuk kepada pengenalan ni ya. Okey, siapa nak baca maksud ni? Cepat. Okey, baca. Maksud bahasa istilah. Ada dua bahasa istilah. Okey, buku wuduk siapa nak baca? Lelaki lah, lelaki. Ada yang tak datang ke? Sebab siapa-siapa lelaki? Lelaki sebab. Okey, buku. Tak tambah lagi. Okey, maksud dari segi bahasa wuduk ialah bersih, elok ataupun bersih. Kat situ dah kita dah nampak betapa suci dia apabila kita berwuduk. Dari segi istilah dia pula, hendaklah membasuh anggota tertentu serta yang anggota yang kamu amalkan lah. Seperti membasuh apa? Salah satunya membasuh muka lagi, membasuh tangan, membasuh kaki, semua tu lah. Dari segi hukum dia ialah wajib. Wajib apabila kita menunaikan fardu apa? Fardu ain, iaitu solat ataupun tawaf. Tawaf ni apa sama juga lah. Ataupun kita nak pegang Al-Quran pun memerlukan wuduk. Betul? Kalau kita nak tidur, perlu tak kita wuduk? Nak tidur malam ni, nak tidur malam ni, perlu tak? Sunat. Itu sunat. Tapi kamu buat tak? Apa kalau tak buat, boleh tak? Boleh. Tapi kalau boleh, kena amalkan. Okey, kalau sunat hukum wuduk apabila kita berhadas kecil seperti
baca Al-Quran ataupun melakukan azan dan iqam. Okey, jelas yang ini. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okey, ini adalah Ustaz ambil dalam surah Al-Maidah, dalil nakli bagi wajib. Okey. Okey, maksud dia ialah wahai orang yang beriman, apabila hendak menunaikan solat, maka basuh muka dan tangan sehingga ke siku. Serta sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga kedua-dua kaki. Okey. Nanti balik boleh tengok dekat Al-Quran, dekat surah Al-Maidah ayat 5. Dekat situ kalau kamu tengok dekat Al-Quran kan, kat bawah tu ada tulis intisari ayat. Kalau kamu nak faham lagi, boleh baca dekat bawah intisari ayat. Baca yang terjemahan sahaja. Kalau dekat Al-Quran biasanya tak ada. Biasanya adalah Al-Quran terjemahan. Ini dalil kaitan dengan wajib. Okey, 6 rukun wuduk yang kamu wajib buat. Bukan sunat yang buat, wajib buat. Okey, yang pertama apa dia? Okey, apakah niat wuduk? Tahu? Okey, yang kedua kita buat apa? Basuh muka separuh ke semua? Semua. Daripada dahi ni sampai kalau aku jawab banyak macam mana nak sampai? Kalau ada jerawat sampai dulu juga. Ya, mana tahu kita ni haji yang kena jerawat ke apa, dia akan sakit sampai. Tapi tak apa, kita sampai. Okey, yang ketiga kita kena buat apa? Basuh tangan hingga tahu kan, basuh tangan dari sini sampai, jangan sampai kat sini, lebih tak. Tapi biasanya rukun wuduk ni biasa kita kena buat amali, betul tak? Bila buat amali dia lagi senang kan, kita nak pakai pedang. Dan boleh pakai air lah. Okey, yang keempat ialah Menyapu kepala. Walaupun sedikit rambut, walaupun rambut kita biasa lelaki lah, botak. Kalau botak lagi senang, sapu ni. Kalau rambut panjang, sapu keseluruhan kepala. Sapu sampai ke belakang. Bukan jangan sampai ke tengah ni. Kalau boleh lah. Okey, yang kelima apa dia? Kelima Masuk ke rasa lari. pukul lari. Semua tahu kan pukul lari kat mana? Tahu kan? Pukul lari tu masuk tu kalau boleh gosok celah-celah jari, celah-celah kaki. Dan pastikan kuku kena potong. Ada tak kuku tak potong? Ada. Sebab kita kena potong liu. Sebab senang kita nak ambil wuduk dan kaki kita sentiasa bersih. Bila air masuk dalam kita lah. Bila kuku kita panjang, jadi susah lah kita nak ambil wuduk. Jadi susah lah kaki kita nak bersih. Okey, yang last sekali apa dia? Tertib. Okey, rukun ni ialah 6 rukun wuduk yang kamu wajib buat. Kalau ada peluang kita pergi surau. Kalau ada peluang lah. Bisa boleh tunjukkan macam mana cara dia. Okey, saya bagi seterusnya. Okey, niat wuduk semua dah hafal? Betul dah hafal? Okey, Ustaz nak panggil boleh? Orang kena bacakan niat wuduk lebih. Silakan ke sana boleh? Okey, siapa nak baca niat wuduk? Cepat. Tadi kata dah hafal kan? Baca niat wuduk bahasa Arab dengan maksud dia. Siapa baca ni lah, ada ganjaran. Okey, Okey, siapa dah baca doa sebelum wuduk? Selepas. Okey, baca bahasa Arab juga. Bahasa Arab. Okey, pastikan semua kena bukan
Bukan dalam kelas ni kamu kena hafal, tapi untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu hafal, kamu rugi tak benda ni? Tak rugi jadi kamu kena buat benda ni setiap hari. Okay? Itu adalah doa selepas wudu dan niat. Okay, seterusnya. Okay, boleh tengok dekat buku teks kamu. Buku surat 123. Okey, dalam slide ni saya ringkaskan dalam kalau keajaiban sains apabila kita berwudu yang pertama. Membuang segala kuman atau bakteria. Ini antara bakteria yang menyebabkan kita kena dapat biasa dekat hidung kena penyakit apa? Sesama, betul tak? Biasa sesama lah. Itu salah satu dari kita boleh hilangkan sesama. Kalau sedung pun dia kena ada ubat dia sendiri. Tapi kalau boleh kita kena amalkan juga. Okay, yang kedua kita dapat saraf kita akan jadi apa? Jadi lembut lah bila kita menggunakan air semasa wudu. Dapat melegakan ketegangan otot dan merangsang sistem saraf pusat. Okay, yang terakhir sekali kita dapat mengawal suhu badan kita. Suhu badan kita akan menjadi normal. Berapakah suhu normal bagi badan manusia? 37 ke 36? Boleh 36.5 sehingga 30. Kalau siapa suhu dia 38, tapi ada tak orang suhu sampai 40? Itu memang panas macam over. Ada lah sampai mati, belum mati. Contoh badan dia terlalu okay, tengok buku surat 122 tu. Kalau 122, Ustaz Ali pun dah letak perkara membatalkan wudu. Okay, tengok yang pertama. Antara perkara yang membatalkan wudu ialah keluar daripada keluar sesuatu daripada kupul dan kupur. Untuk bila kita buang hadas kecil dan hadas besar, itu merupakan perkara membatalkan wudu. Okay, yang kedua, kita tidur dengan cara tidak tetap ke lantai. Ini cara kita tidur lah. Macam mana? Kita tidur berak ke lantai. Berak. Tak boleh Okey, yang ketiga kita hilang akal dengan sebab hitam. Tahu hitam macam mana? Tahu. Tak pensel lah, bintang tu kita tak nampak. Ustaz. Kita dalam halusinasi. Ustaz, kalau yang pensel tak sampai sejam tu apa cerita? Hitam lah tu. Tak, ada orang pensel 2 minit. Lepas tu dia dah bangun. Dia bagus. So, buat pensel tu. Itu buat pensel tu, lampu. Okey, yang seterusnya bersentuhan kulit. Kita tak boleh bersentuhan kulit antara lain-lain jantina. Contoh
adik lelaki, kakak perempuan. Jadi kakak ni dah ambil wudu, masuk tiba adik lelaki ni pergi kacau, pergi sentuh. Boleh kakak boleh ke tak? Boleh. Mana boleh, batal lah wudu dia. Abang adik tak boleh. Sila. Okay, kalau adik-beradik boleh. Maksudnya kalau bukan selain adik-beradik boleh. Maksudnya kawan lah, kawan. Itu tak boleh. Kena adik-beradik saja. Okay, dapat itu yang keempat perkara yang membatalkan wudu. Okay, yang kelima, itu kemaluan manusia. Kemaluan kita lah, kita tak boleh. Tak boleh walaupun kita diri sendiri, kita tak boleh. Kita yang membatalkan wudu. Yang terakhir sekali, menyentuh wudu dengan tapak tangan atau perut jari. Tak boleh. Boleh tengok dekat hotel tu, dekat surat 122 yang bahagian akhir sekali. Kita tak boleh menyentuh lukaran wudu dengan tapak tangan ataupun perut jari. Itu tak boleh. Itu antara perkara yang membatalkan wudu. Ini di dalam 20 minit ke atas. Tapi sejak kita jelas tak. Okay, sekarang dah sekali. Okay, ini antara amalan-amalan sunat apabila kita berwudu. Pertama, kita hendaklah bersugi. Sugi pernah buat tak bersugi? Bersugi lah. Yang kedua, membasuh tangan hingga pergelangan. Membasuh tangan. Pergelangan ni maksudnya pergelangan. Kalau ada jam, tak ada jam. Pergelangan ni akan jauh. Okey, berkumpul memasukkan air ke dalam hidung. Okey, membasuh setiap anggota 3 kali. Okey, menjelat jari tangan dan jari kaki yang seluruh kepala dan kedua telinga, dan terakhir sekali melebihkan kawasan basuhan ke tangan dan kaki. Ini antara amalan ini antara amalan yang boleh kamu amalkan sekolah itu. Okey, ini antara perkara makruh apabila kita berwudu. Pertama ialah menggunakan air secara berlebihan, membazir. Ini antara perkara makruh. Kalau boleh buka paip, janganlah terlalu sikit, jangan terlalu banyak. Ambil yang separuh, buka paip sebab biasakan surau paip ni macam tak elok sikit kan. Paip dia macam tajam sikit kan. Jadi kamu kena pandai ijaz saja. Kepala dia, kepala paip ni bagi air tu tak adalah nampak banyak, tak ada nampak sikit. Okay, yang kedua, membasuh atau menyapu anggota melebihi 3 kali. Yang ketiga, mendahulukan anggota kiri berbanding kanan. Kalau boleh, kita mendahulukan wudu ni dengan kanan yang bukan kiri. Jadi jadi batal. Saya tak ada istilah kanan kiri. Jadi satu je. Maksudnya kalau kita buat wudu, bila bukan kiri. Okay, yang keempat, berkumpul atau memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika berpuasa. Kita tak boleh lah. Kita nak masukkan air secara berlebih pun tak boleh juga. Maksudnya kita ikut sedap. Yang terakhir sekali ialah menampak air berkumpul. Maksudnya jadi macam tu. Ambil air tu tak macam nak lain juga. Faham tak? Mesti ada kamu yang pernah buat kan? Ambil wudu, ambil air pasal macam tu. Dah buat tak? Lepas tu segi. Boleh ambil wudu yang ramai orang kan tak baca sama surau. Kalau boleh jangan buat macam ni Kalau boleh ambil slow-slow, ambil secara tenang, relax. Boleh kita belajar. Okay, tengok dekat bawah tu yang budak-budak tu. Tahukah anda Rasulullah berwudu
sediakan air sekitar 1 sepak lebih kurang 565 ml sehari. 165 ml banyak mana? 500 ml banyak mana? Satu botol air. Botol air kamu beli dekat Slimat, dekat Sebuti. Saya nak bayar. Sekarang tak sesuai. Okey, ni Ustaz dah baca tadi perkara yang membatalkan wudu. Nampak semua ni antara perkara yang membatalkan wudu. Okey. Okey, antara rumusan bagi tajuk ini, kamu benda wudu ni adalah sangat penting dan sangat wajib yang kamu lakukan untuk sebenarnya. Maksud kamu kena tahu enam rukun ni. Kalau boleh hafalkan rukun ni. Supaya kita boleh hafal, kita boleh solat. Sebab kita solat setiap hari betul. Maksud kita kena melakukan amalan sunat yang Rasulullah lakukan. Seperti apa lagi? Seperti tidak membazir air dan seterusnya. Dan lagi satu, kita kena pastikan kita tahu apabila kita nak ambil wudu tu, kita ni wudu batal ke tak. Kita kena tahu macam mana cara wudu tu batal. Antaranya apabila kita mengeluarkan hadas kecil atau hadas besar, kita tidur tidak tetap, dan terakhir sekali kita sebut jeniskan mahram ataupun minuman luar. Jelas ke tak? Jelas ke tak? Okey.